Mana ni kena? Dulu kita masuk kedai. Tak boleh tu. Tak boleh. Tak boleh ya. Ni saya cakap sendiri tak boleh. Now, you kena ingat. Benda tu, tulisan tu, alif lam ha tu cukup apa nama ni. Cukup sensitif. You jangan buat macam tu. Kalau you mau semayang, tak. You senyap. Kalau you mau semayang, you ikut cara kita. You jangan macam tu. You faham? You jangan buat macam tu, tak boleh. Salah. You masuk Islam je bagus. Ha. Ada you tak mau minta maaf ke? You tak ada minta maaf pun? Kita tak tahu. Tanya you mau minta maaf ke tak mau minta maaf? Tak maaf tak apa, tak ada masalah tu. Apa motif you faham ke tu? Alif kalau Kita tak faham. Lepas tu you tulis buat apa? Kita tulis. Lepas tu Dia buat bagi. siapa buat? Siapa buat? Satu orang Melayu ya. You telefon dia mana? You telefon dia mana? You telefon dia mana? Kalau ada you telefon dia mana? Tak ada dia dalam dia buat ni jual tu. Tak ada dia dalam orang ke? Ai, ni dia. Lama. Lama ni baik tahu. Ha? Dia meninggal lama. Contoh ada masa kita buka kedai dulu. Dia mai dia keluar mai tengok dia buat bagi dah. Lama. Tak pernah lagi ya. Boleh tak pernah lagi dia tengok. Hormat semua bangsa. Setiap bangsa ada kepercayaan dia. Tapi tak boleh you langgar ni. Tu kena tahu baru lah. You minta maaf lah ramai tu.